hasil yang seterusnya Sheriff 2. Okay, aku mengharapkan buatlah yang terbaik untuk next project. Tapi dia banyak orang kata banyak berkisar berkenaan dengan lakonan Tamil, drama Melayu dicampurkan, di-blendkan, dan inilah hasilnya. Tapi aku tak nampak macam Tamil sangat. Tapi itulah, mungkin lagak dia punya cara Shahnaz tu kan, macam hero Tamil kan. Mungkin boleh jadi juga. Tapi banyak perkara yang aku nampak perfect lah dalam filem ni. Boleh pergi jauh. Dan aku harap please ada sambungannya Blood Brothers tu. Dan satu lagi, apa yang aku perhatikan, setuju ataupun tidak, adakah dia punya latar belakang cerita ni memang nampak macam belah-belah KL apa kan, belah-belah Klang kan. Tapi setuju tak korang bila kita tengok Easter egg ataupun berkenaan dengan prop-prop ataupun lakonan ataupun pelakon, dia banyak berkisar dengan Kelantan sebenarnya tau. Contoh, watak ayah tu aku perhatikan dekat kad kahwin tu nama Nick tau. Dan Sheila pun Nick juga tau. Dan sebelum opening tu pun, tak silap aku itulah. Dan di ending pun berlaku dialog antara Syafiq dengan Shahnaz tu. Adakah adakah orang kata gas akan pergi ke tempat itu? Dia macam Easter egg je tu, macam dekat dengan Kelantan tau. Tak tipu. Cuba korang perhatikan betul-betul. Ni adalah pada pandangan mata aku sendirilah. Dan mungkin ada lagi yang aku terlepas pandang. Tapi itu yang aku nampak tau. Dia macam dekat ni dengan Kelantan kan. Ada lakonan juga. Lakonan apa tu? Ya Allah, dah lupa dah nama dia. Ni lah Rafael masuk Rafael pun Kelantan juga tau. Dia berkait dengan itulah korang kena tengok lah. Tapi aku tak nak bagi tahu. Dan dia macam dekat dengan Kelantan. Adakah dengan mengangkat orang Debel Kelantan ni di layar Perak, tapi dia macam nak mudahkan market di Malaysia ni, dia ubah cara dia ubah cara dialek ataupun cara dari segi setup. Tapi apa yang aku nampak, dia punya menghala ke situ tau, orang Debel Kelantan. Macam tu. Tapi mungkin Syafiq Yusof boleh kembangkan bila Blood Brothers kedua ni, di manakah puncanya berlaku latar belakang yang permulaan berlakunya pertubuhan geng-geng naga ni. Sebab Wahana Fisu pun orang Kelantan, orang busuk Kelantan tau. Dan dia macam berkait rapat tau. Dia macam tu. Jadi aku harapkan kalau ada season kedua nanti, musim kedua nanti, mungkin adakah ia akan menghala ke